Adakah anda pernah merasai pengalaman itu? Sehari sebelum sambutan Hari Raya Haji, menantu saya menjemput keluarga besarnya untuk mengadakan kenduri raya dengan pelbagai hidangan istimewa. Meja penuh dengan lauk pauk yang lazat, daripada sup kambing hingga sate, dan gelak tawa tidak putus-putus di dalam bilik. Namun, tiada siapa pun yang mempelawas saya untuk makan. Pada hari-hari raya haji itu, menjelang waktu makan tengah hari, saya bertanya dengan hati-hati, hari ini nak masak apa? Menantu saya memandang saya dengan pandangan jijik dan berkata, Makcik kan tak selesa kalau makan makanan mahal. Makan ini sajalah. Menantu saya hanya meletakkan semangkuk nasi sejuk dan sepinggan kacang rebus di atas meja. Pada saat itu, anak saya yang duduk di sebelah saya turut berkata, Mak, kenapa nak makan sup kambing yang mahal tu? Kalau nanti sakit perut macam mana? Ini dah cukup untuk Mak. Sejak hari itu, segala kesabaran yang saya pendam mula runtuh sedikit demi sedikit. Dan saya mula merancang balas dendam dengan sangat senyap. Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah balas dendam saya yang bermula dengan sepiring kacang rebus pada Hari Raya Haji yang mengerikan itu. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan subscribe dan like di bahagian bawah kanan video ini. Semuanya percuma. Saya ialah Puan Melati, 68 tahun. Saya kehilangan suami pada usia 25 tahun dan berjuang keras untuk membesarkan seorang anak lelaki sendirian. Dengan pendidikan yang tidak seberapa, saya mula berniaga lauk pauk di pasar. Saya bangun pada pukul 4 pagi dan bekerja sehingga pukul 10 malam tanpa cuti sehari pun. Jari jemari saya melecet dan berbalut plaster, tetapi saya tetap bekerja. Dengan wang hasil titik peluh itu, saya berjaya menghantar anak lelaki saya ke universiti. Apabila anak saya, Syahir, tamat pengajian universiti dan mendapat pekerjaan, saya sangat gembira seolah-olah saya berada di awangan. Saya menitiskan air mata kerana menyangka anak saya akhirnya akan menjadi orang yang berguna. 5 tahun kemudian, saya mendapat menantu perempuan. Dia seorang gadis bernama Zahira, dan tanggapan pertama saya sangat kemas dan sopan. Makcik, saya mohon tunjuk ajar selepas ini. Terima kasih kerana menjaga Abang Syahir dengan baik. Saya masih ingat dia berkata begitu pada hari perkahwinan. Pada masa itu, saya fikir saya telah mendapat menantu yang sangat baik. Akhirnya, susah payah saya berakhir. Sekarang saya boleh hidup bahagia bersama menantu. Saya kini tinggal bersama anak saya di pangsapurinya. Syahir berkata, Mak, rehatlah sekarang dan membawa saya untuk tinggal bersamanya. Sehingga saat itu, saya sangat gembira. Namun, kira-kira setahun selepas kami mula tinggal bersama, saya mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Pada mulanya, saya fikir saya terlalu sensitif. Tetapi seiring waktu, ia menjadi lebih jelas. Saya semakin menjadi halimunan di rumah ini. Sikap menantu saya mula berubah sedikit demi sedikit. Pada mulanya, dia memanggil saya makcik dengan hormat, tetapi lama-lama ia berubah menjadi makcik tak boleh buat macam tu, kan? Dan kemudian, dia seringkali tidak menjawab langsung apabila saya bercakap. Apabila saya bertanya sesuatu, dia akan berpura-pura tidak mendengar atau menjawab ya dengan malas sambil menunjukkan ekspresi jengkil. Saya cuba bercakap dengan anak saya, tetapi sia-sia. Mak, Zahira tu baik sangat tahu. Mak ni mungkin terlalu sensitif kot. Syahir, bukan begitu, Mak. Mak, Zahira tu pun penat kerja. Kena fahamlah. Orang muda sekarang memang sibuk. Anak saya tidak mendengar pun apa yang saya katakan sampai habis. Dia sudah mula menyebelahi menantu saya. Sejak itu, saya tahu. Oh, tempat saya di rumah ini semakin sempit. Di tengah-tengah semua itu, berlaku insiden Hari Raya Haji minggu lalu.
Ia adalah hari yang paling memalukan dan menyedihkan dalam hidup saya. Ia adalah sehari sebelum Hari Raya Haji. Kira-kira pukul 2 petang, menantu saya tiba-tiba mula bergerak pantas. Dia yang biasanya hanya terbaring di sofa melihat telefon apabila pulang ke rumah, kini sibuk. "Makcik, malam ni keluarga Zahira nak datang. Kami nak makan hidangan istimewa Hari Raya Haji bersama." Dia keluar membeli belah dan sejam kemudian pulang dengan beberapa beg besar. Apabila saya lihat, dia membeli 2 ekor ayam panggang, sate, pelbagai jenis kuih dan semangka. Sungguh banyak barang yang dibeli. Aduh, mesti banyak duit habis ni. Zahira ni memang pemurah. Pada masa itu, saya pun gembira. Saya fikir, akhirnya, ada tetamu datang ke rumah dan saya boleh makan makanan sedap selepas sekian lama. Jadi, saya menawarkan diri untuk membantu, tetapi menantu saya menunjukkan ekspresi aneh. "Tak apa, Makcik. Makcik rehat saja. Biar Zahira buat semuanya." Ada sesuatu yang pelik, tetapi saya hanya fikir menantu saya ingin mencuba masak sendiri. Jadi, saya duduk di ruang tamu menonton TV, dan dari dapur mula tercium bau masakan yang sangat sedap. Bau sup kambing yang dimasak dengan herba, bau sate yang dibakar, dan bau kuih muih yang dibakar membuatkan air liur saya meleleh. Kira-kira pukul 6 petang, keluarga besan saya, besan lelaki, besan perempuan, dan adik lelaki menantu saya datang, dan ruang tamu mula riuh rendah. Semasa kami bersalaman, saya perasan pandangan mata besan perempuan agak berbeza daripada dahulu. Dia kelihatan janggal dan tidak selesa. "Aduh, besan dah sampai. Silakan masuk." "Ah, ya. Assalamualaikum." Itu sahaja. Dahulu, dia akan bertanya macam mana sekarang atau seumpamanya, tetapi kali ini hanya sekadar ucapan salam. Dan apabila meja mula dihidangkan, ia sungguh menakjubkan. Sup kambing dengan sate penuh, kuih-muih pelbagai jenis, dan buah-buahan. Ia seperti bufet hotel. Tetapi peliknya, tiada siapa pun yang berkata kepada saya, "Makcik, mari makan bersama." Seolah-olah saya tidak wujud di situ. Saya yang sudah tidak tahan, cuba untuk berkata, "Saya pun nak makan sekali ke?" Tetapi menantu saya terlebih dahulu berkata, "Makcik rehat saja. Biar kami makan." Mendengar kata-kata itu, hati saya mula terasa sesak. Namun, saya menahan diri kerana tidak mahu merosakkan suasana dan pergi ke dapur untuk memasak mi segera. Tetapi perbualan dari ruang tamu kedengaran sangat jelas. "Aduh, sup kambing ni sedapnya. Pandai masak Zahira ni. Mak, sate ni satu cucuk berapa ringgit? Mak tahu tak?" Sambil mendengar perbualan itu, saya bersendirian mencuci pinggan di dapur. Bukan kesusah nak jaga orang tua sekarang ni? Betul tu. Tapi Zahira ni baik sangat. Dia jaga saya dengan baik. Memang layak dapat anugerah anak misali. Pada saat itu, tangan saya yang sedang mencuci pinggan berhenti. Saya tahu betul mereka bercakap tentang saya. Sejak itu, hati saya mula terasa kosong. Oh, saya sekarang ini menjadi beban di rumah ini. Saya telah menjadi masalah yang menantu saya perlu susah payah untuk jaga. Saya tidak dapat menahan diri lagi di situ, lalu masuk ke bilik saya. Gelak tawa dan perbualan yang riuh rendah masih kedengaran dari ruang tamu. Malam itu, saya tidak dapat tidur walau sedikit pun. Esok Hari Raya Haji, apa pula yang akan berlaku esok? Fikiran itu terus menghantui saya. Ia adalah pagi Hari Raya Haji. Walaupun sudah tiba waktu makan tengah hari, tiada siapa pun yang bercakap tentang makan. Saya yang lapar, bertanya dengan hati-hati. "Hari ni Hari Raya Haji, nak masak apa?"
Menantu saya kemudian mengambil sesuatu dari peti sejuk dan berkata dengan dingin, "Makcik Kanda berumur, tak boleh makan makanan berminyak sangat. Nasi dengan kacang rebus kan dah cukup?" Sambil berkata begitu, apa yang dia letakkan di hadapan saya sungguh memalukan. Semangkuk nasi sejuk yang tinggal dari semalam dan sepiring kacang rebus. Itu sahaja. Hari Raya Haji, ini saja ke? Makcik, doktor pun kata orang tua lebih baik makan makanan yang ringkas. Kalau makan sup kambing tu nanti tak hadam dan membebankan perut. Pada masa itu, anak saya turut menyokong dari ruang tamu. Betul tu, Mak. Perut Mak pun dah tak kuat. Kenapa nak bazir duit makan benda sedap? Nasi dengan kacang rebus kan dah cukup. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hancur. Tetapi yang lebih memalukan, besan perempuan saya turut campur tangan. Aduh, Zahira ni pandai sangat mengurus rumah. Untuk orang tua, memang paling baik bagi makanan ringkas saja. Kalau bagi yang sedap-sedap nanti sakit, siapa nak tanggung? Dan kemudian dia ketawa terkekeh-kekeh. Di hadapan saya. Dia seolah-olah menganggap saya sebagai haiwan peliharaan. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu dalam diri saya terputus. Sepanjang 68 tahun hidup saya tidak pernah dihina sebegitu. Jadi, sup kambing semalam tu apa? Itu pun berminyak dan membebankan perut juga, kan? Apabila saya bertanya begitu, menantu saya kelihatan terkejut seketika, tetapi segera menjawab dengan kurang ajar. Semalam orang muda yang makan, makcik kan berbeza. Saya cakap ni demi kesihatan makcik. Demi kesihatan saya? Pada usia makcik, fungsi penghadaman dah menurun. Kenapa perlu makan yang membebankan perut? Pada masa itu, anak saya turut menyampuk lagi. Mak, Zahira cakap betul. Dia cakap ni demi kesihatan Mak. Kenapa nak terasa hati? Kacang rebus pun baik untuk badan. Saya meletakkan sudu di situ juga. Saya tidak dapat menahannya lagi. Ya, saya ini bukan manusia lagi. Hari Raya Haji, besan dapat sup kambing. Saya dapat nasi sejuk dengan kacang rebus. Makcik, kenapa fikir sampai melampau macam tu? Melampau? Semalam saya tengok kamu makan apa? Sup kambing penuh dengan sate, pelbagai kuih muih. Tapi pada Hari Raya Haji, saya sebagai orang tua di rumah ini, dapat nasi sejuk dengan kacang rebus saja. Makcik, saya betul-betul tak faham. Kami cakap ni sebab risaukan kesihatan makcik. Kenapa makcik terima macam tu? Risaukan kesihatan? Jadi besan-besan semalam tak perlu risaukan kesihatan ke? Itu masalah lain. Apa yang berbeza? Umur pun lebih kurang sama. Pada masa itu, besan perempuan turut menyampuk lagi. Aduh, makan sajalah. Kacang rebus pun berkhasiat. Orang tua ni memang susah nak jaga. Cerewet sangat. Mendengar kata-kata itu, kemarahan saya memuncak dan saya bangun dari situ. Baiklah. Saya ini beban di sini, jadi saya akan uruskan hidup saya sendiri. Dan saya masuk ke bilik dan menutup pintu. Dari ruang tamu, masih kedengaran suara-suara berbisik. Kenapa makcik tu macam tu? Biarkan sajalah. Dah tua, memang semakin cerewet kot. Mendengar suara-suara itu, saya menyelimuti diri dan menangis. Saya tidak pernah menyangka anak yang saya besarkan dengan susah payah dan menantu yang saya sayang akan melayan saya begini. Malam itu, saya terlalu sesak dada untuk berada di rumah, lalu pergi ke pusat urut berdekatan. Semasa saya duduk di sauna berpeluh, seseorang memanggil nama saya. Melati. Puan Melati, kan? Saya menoleh
Dan ia adalah rakan sekolah menengah saya, Puan Jenab. Sudah lama kami tidak berjumpa. Kami hanya bertemu sekali dua selepas tamat sekolah. Aduh, Jenab. Awak buat apa di sini? Saya tinggal dekat sini. Saya ada kedai makan Melayu. Awak buat apa? Saya tinggal dengan anak saya. Melati, ada apa-apa ke? Muka awak kenapa nampak sedih sangat? Mendengar kata-kata itu, segala yang saya pendam selama ini terkeluar sekaligus. Jenab, saya betul-betul tak tahan lagi. Kenapa? Ada apa-apa ke? Saya menceritakan kepada Jenab semua yang berlaku. Tentang bagaimana sehari sebelum Hari Raya Haji, keluarga besan menantu saya sahaja yang mengadakan jamuan besar-besaran. Tentang bagaimana saya hanya mencuci pinggan di dapur. Dan tentang bagaimana pada Hari Raya Haji, saya hanya mendapat nasi sejuk dan kacang rebus. Apa? Kacang rebus pada Hari Raya Haji? Itu kekeja yang manusia buat? Betul tu. Saya pun tak sangka. Melati. Tapi kenapa awak diam saja? Awak nak terus-menerus menderita macam ni ke? Jadi, apa yang boleh saya buat? Apa yang saya boleh buat? Jenab memegang tangan saya dengan erat. Melati. Awak ni jenis orang yang hanya akan menangis di sini ke? Awak kena balas balik. Nak balas balik pun, tak ada cara. Tak ada cara? Ada saja. Sambil berkata begitu, Jenab tersenyum aneh. Mula-mula, beli perakam suara. Sekarang ada yang kecil-kecil banyak. Perakam suara untuk apa? Untuk kumpul bukti. Rakaman semua cara mereka melayan awak. Dan cuba berlakon jadi nyanyuk. Berlakon nyanyuk? Ya. Kadang-kadang tersalah nama. Tiba-tiba tuang nasi ke dalam cawan. Macam tu. Nanti mereka akan tunjuk perangai sebenar. Saya terkejut mendengar kata-kata Jenab. Jenab ni pandai juga rupanya. Tapi, apa yang akan berubah kalau buat macam tu? Melati. Dunia dah banyak berubah. Sekarang ni orang sangat sensitif pasal pengabaian orang tua. Terutama kalau ada fail rakaman, memang habislah mereka. Saya ni berniaga kedai makan, dah jumpa macam-macam orang. Menantu sekarang ni ramai yang berpura-pura baik di luar, tapi sebenarnya jahat. Ramai ibu mertua yang menderita macam awak ni. Mendengar kata-kata itu, saya rasa memang betul. Menantu saya juga di hadapan orang lain akan berkata, saya jaga mak mertua saya dengan baik. Tapi Jenab, saya boleh ke berlakon? Apa yang susah? Awak dah berniaga lauk pauk seumur hidup awak, dah berurusan dengan macam-macam orang. Itu lebih senang dari tu. Kata-kata Jenab betul. Saya dulu memang hidup bersungguh-sungguh macam orang gila, dan kalau nak berniaga di pasar, kena cepat tangkap isyarat orang. Melati, awak terlalu baik selama ni. Tapi baik tu bukan dosa, kan? Tak ada sebab untuk awak terus menderita di tangan orang jahat. Kalau macam tu, saya cuba mula esok? Ya. Dan Melati, awak ada terfikir nak keluar dari rumah ni? Keluar rumah? Kenapa? Saya perlukan bantuan di kedai makan saya. Awak pandai buat lauk pauk, kan? Nak cuba buat bersama? Mendengar kata-kata itu, hati saya mula berdebar-debar. Ia adalah rasa teruja yang saya rasai selepas sekian lama. Sekarang ni, masakan kampung yang dibuat sendiri oleh nenek-nenek memang popular di kalangan orang muda. Orang macam awak memang sesuai. Tapi umur saya, umur bukan masalah. 68 tahun ni masih gagah lagi.
Mari kita cuba bersama. Ya. Selepas berbual dengan Jenab dan dalam perjalanan pulang ke rumah, saya bertekad untuk benar-benar berubah. Apabila saya masuk ke rumah, ruang tamu senyap. Semua orang sudah tidur. Saya masuk ke bilik dan memesan perakam suara kecil yang diberitahu Jenab melalui internet. Dan berdiri di hadapan cermin, saya mula berlatih berlakon nyanyuk. Siapa Syahir ni? Apa nama anak saya tadi? Oh, tertuangkan nasi dalam cawan pula. Macam mana boleh jadi ni? Pada mulanya ia janggal, tetapi selepas beberapa kali cuba, ia kelihatan meyakinkan. Malam itu, saya tidur nyenyak selepas sekian lama. Saya merasakan ada sedikit harapan. 2 hari kemudian, perakam suara itu tiba. Saya memasang 5 unit secara keseluruhan, di bawah sofa ruang tamu, di belakang almari dapur dan di belakang laci bilik saya. Dan esoknya, saya mula berlakon nyanyuk secara serius. Mula-mula, saya mulakan dengan perkara kecil. Pagi-pagi saya bangun dan bertanya kepada menantu saya. Zahira, hari ini berapa hari bulan? Makcik, baru saja tadi makcik tanya. 15 Ogos. Oh, ya. Terlupa pula. Keesokan harinya, saya lakukannya dengan lebih teruk. Semasa makan, saya tiba-tiba menuang nasi ke dalam cawan. Apa ni? Kenapa saya buat macam ni? Menantu saya kemudian berkata dengan ekspresi jengkil. Makcik, sedarlah sikit. Kenapa makcik Lid letak nasi dalam cawan? Maafkan saya. Terlupa pula. Anak saya juga mengeluh melihat tingkah laku itu. Mak nampak macam dah makin teruk sekarang ni. Saya terus berlakon sebegitu selama beberapa hari. Saya tersilap nama, meletakkan barang di tempat yang salah dan mengulangi perkataan yang sama. Reaksi menantu dan anak saya mula berubah sedikit demi sedikit. Kira-kira seminggu kemudian, saya terdengar menantu saya berbisik perlahan kepada anak saya. Nasib baik perakam suara tersembunyi di ruang tamu, jadi semuanya dirakam. Sayang, Mak nampak macam dah makin teruk sekarang ni. Betul tu, Mak. Dia makin pelik kebelakangan ni. Mungkin dah tiba masa untuk uruskan apa yang patut diuruskan? Uruskan? Maksud awak akaun bank dan semua tu? Semuanya atas nama Mak sekarang ni. Mendengar kata-kata itu, bulu roma saya meremang. Seperti yang dikatakan Jenab, mereka benar-benar mengincar harta saya. Tapi, susah kalau Mak masih waras. Sebab tu, sekaranglah peluangnya. Kalau dapat sijil diagnosis demensia, kita boleh uruskan harta Mak secara sah. Nanti kita boleh buat apa saja. Betul tak? Saya dah cari tahu. Kos rumah jagaan pun cukup kalau jual rumah Mak. Dan sejujurnya, tinggal dengan Mak ni susah sangat. Bau busuk, merengik setiap hari. Bau busuk? Bau orang tua yang macam bau najis tu, kan? Dan kita tak ada privasi. Betul. Dah 5 tahun kahwin, tapi kita masih hidup dalam ketakutan. Jadi, saya harap kita dapat uruskan cepat-cepat dan hidup berdua saja. Kalau ada Mak, banyak sangat benda kena fikir. Mendengar seluruh perbualan itu, saya betul-betul tak sangka. Mereka mengatakan saya berbau busuk, merengik dan bahkan merancang untuk menghantar saya ke rumah jagaan dan menjual rumah saya. Keesokan harinya, saya terdengar perbualan yang lebih mengejutkan. Menantu saya bercakap dengan ibunya melalui telefon. Mak mertua Zahira ni dah macam nyanyuk. Betul ke? Kalau macam tu baguslah. Kan?
Nanti dah boleh pindahkan harta dan hantar ke rumah jagaan. Ya, Zahira dah banyak bersusah payah. Nanti boleh lerehat sikit. Harga rumah tu mungkin sekitar RM800,000, kan? Lepas hantar ke rumah jagaan, selebihnya kita boleh guna. Selepas itu, saya merakam semua perbualan menantu dan anak saya apabila saya tiada di situ. Sungguh banyak kata-kata yang suka dipercayai. Mak mertua ni betul-betul menyakitkan hati. Setiap hari asyik ikut kita saja. Sabarlah. Sikit saja lagi. Saya betul-betul gila nak hantar dia ke rumah jagaan cepat-cepat. Kawan-kawan saya semua hidup bebas tanpa mak mertua. Cuma saya saja yang macam ni. Nanti akan selesai. Saya dah cari tahu tempat. Hantar dia ke sana. Setahun sekali saja boleh melawat. Betul ke? Kalau macam tu, kita akan betul-betul bebas. Betul. Sejak dari itu barulah kehidupan kita yang sebenar bermula. Saya terus merakam perbualan seperti ini selama 2 minggu. Jumlah rakaman terkumpul adalah 15 jam. Penuh dengan kandungan yang tidak menganggap saya sebagai manusia. Namun, menantu dan anak saya masih berkelakuan baik di hadapan saya. Makcik ni dah banyak lupa. Kenapa tak pergi hospital? Mak, kenapa tak buat pemeriksaan kesihatan? Di luar mereka berpura-pura risau, tetapi di dalam hati mereka merancang untuk mendapatkan diagnosis demensia dengan cepat dan merampas harta saya. 2 minggu kemudian, setelah semua persediaan selesai, saya menelefon Jenab. Jenab, dah siap semua? Betul ke? Berapa banyak awak kumpul? 15 jam. Betul-betul tak sangka. Kalau macam tu, nak mulakan secara serius? Ya. Saya rasa dah tiba masanya untuk saya keluar dari rumah ni. Bagus. Esok terus datang ke kedai makan saya. Malam itu, saya mengemas barang. Hanya beberapa helai pakaian, dokumen penting, dan perakam suara. Saya berasa lega apabila memikirkan bahawa saya akan meninggalkan rumah ini esok. Saya tidak perlu lagi hidup bersama orang yang mengabaikan dan menghina saya. Keesokan harinya pada awal pagi, saya keluar dari rumah dengan senyap tanpa diketahui sesiapa. Melati, awak buat keputusan yang betul. Sekarang ni, permulaan yang baru. Kedai makan Jenab adalah sebuah restoran masakan Melayu tradisional bernama Haiz Soul. Ia tidak terlalu besar, tetapi tempat yang bersih dengan ramai pelanggan tetap. Saya akan masak, awak jaga lauk pauk sampingan. Betul ke tak apa? Tak apa. Sekarang ni, masakan nenek-nenek memang popular tau. Kalau muat naik kad SNS, orang muda akan datang beramai-ramai. Sejak hari itu, saya mula bekerja di kedai makan bersama Jenab. Walaupun sudah lama saya tidak memasak, tangan saya masih mengingatinya. Saya membuat tauge goreng, ulam-ulaman, dan kerabu tauge, setiap satu dengan penuh kasih sayang. Tetapi sesuatu yang menakjubkan berlaku. Jenab memuat naik di SNS bahawa masakan kampung yang dibuat sendiri oleh nenek berusia 68 tahun dan orang ramai mula berpusu-pusu datang. Nenek, macam mana buat tauge goreng ni? Nenek, kerabu tauge ni sedap sangat. Saya sangat gembira melihat orang muda berkata begitu. Saya berasa diiktiraf selepas sekian lama. Kira-kira seminggu kemudian, Jenab mencadangkan, Melati, kita tukar menu ke? Nenek es nasi campur berkhasiat. Macam mana? Nenek es nasi campur berkhasiat? Ya. Khasiat sebenar bukan pada bahan yang mahal, tapi pada keikhlasan. Masakan kampung yang dibuat sendiri oleh nenek adalah hidangan paling berkhasiat. Jadi, kami menukar menu sepenuhnya. Daripada sup kambing,
kami hidangkan sup tulang. Daripada sate, kami hidangkan sambal tempe. Daripada kuih muih, kami hidangkan pulut panggang. Ia adalah menu yang sangat ringkas, tetapi pelanggan lebih menyukainya. Nenek, ini baru betul rasa masakan emak. Mana nak dapat masakan kampung macam ni sekarang ni? Sedap sangat. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya dipenuhi rasa bangga. Namun, di rumah, kekecohan berlaku kerana saya tiba-tiba hilang tanpa sepatah kata. 2 hari kemudian, anak saya menelefon. Mak kat mana? Kenapa keluar tak beritahu? Saya tengah kerja. Kerja? Kat mana? Awak tak perlu tahu. Mak, baliklah rumah. Kami risaukan Mak. Syahir, awak tak ada apa-apa nak cakap kat Mak K? Maksud Mak apa? Anak saya tetap berpura-pura tidak tahu sehingga ke akhir. Beberapa hari kemudian, menantu saya datang ke kedai makan. Ia adalah waktu makan tengah hari yang sibuk dan dia tiba-tiba muncul. Makcik, kenapa buat macam ni? Baliklah rumah. Zahira, jangan cakap kat sini. Pelanggan semua tengok. Kalau macam tu, makcik baliklah rumah. Kenapa buat hal kat tempat macam ni? Pada masa itu, Jenab masuk campur. Cik, jangan buat bising kat sini. Ini tempat kami berniaga. Makcik ni siapa? Makcik yang hasut mak mertua saya, kan? Hasut? Melati datang sendiri ke sini. Apa yang berlaku di rumah sampai dia keluar macam ni? Pada saat itu, muka menantu saya menjadi merah. Makcik, saya cakap buat kali terakhir. Kalau makcik tak balik rumah, kami pun tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa? Apa yang tak boleh buat apa-apa? Keadaan makcik kan dah tak sihat. Kami kena bawa makcik ke hospital. Mendengar kata-kata itu, saya sedar. Oh, mereka ni merancang nak hantar saya ke hospital sakit jiwa. Zahira, kenapa saya kena pergi hospital? Saya sihat saja. Makcik kan dah banyak lupa kebelakangan ni dan bertindak pelik. Bila masa? Tiba-tiba tuang nasi dalam cawan? Nama pun asyik tersalah. Salah ke saya cakap? Lakonan saya sungguh sempurna, sehinggakan menantu saya benar-benar percaya bahawa saya menghidap demensia. Zahira, itu semua saya buat sengaja. Apa? Itu lakonan nyanyuk saya. Saya nak tengok apa yang korang akan buat. Wajah menantu saya menjadi pucat lesi. Lakonan? Ya. Dan semua perbualan korang masa saya tak ada, saya dah rakam. Korang nak rampas harta saya, nak hantar saya ke rumah jagaan dan cuma tunggu saya mati. Saya dah dengar semuanya. Menantu saya tidak dapat berkata apa-apa dan hanya berdiri kaku di situ. Tepat pada masa itu, pintu kedai makan terbuka dan seorang lelaki yang tidak dikenali masuk. Puan Melati ada? Ya, saya. Assalamualaikum. Saya Peguam Kamal. Saya datang untuk urusan yang puan tugaskan. Mendengar perkataan peguam, menantu saya lebih terkejut. Peguam? Cik Zahira, betul kan? Saya datang untuk menyerahkan surat saman. Anda telah didakwa atas pengabaian orang tua, pencerobohan hak milik harta dan penghinaan. Dan ini bukti-bukti. Peguam mengeluarkan perakam suara dan menekan butang main. Mak mertua ni betul-betul menyakitkan hati. Setiap hari asyik ikut kita saja. Saya betul-betul gila nak hantar dia ke rumah jagaan cepat-cepat. Wajah menantu saya semakin berkerut
dan semua pelanggan di kedai makan turut mendengar suara itu. Ini rakaman haram, kan? Peguam menjawab dengan dingin. Rakaman ini dibuat di rumah Puan Melati sendiri. Jadi ia sah. Dan dengan bukti ini, ia sudah cukup untuk pendakwaan jenayah. Pada masa itu, seorang pelanggan di kedai makan berkata kepada menantu saya, "Aduh, macam mana boleh ada menantu macam ni? Layan mak mertua macam tu. Mesti makcik tu sedih sangat." Menantu saya yang melihat jari-jari pelanggan menuding ke arahnya, akhirnya tidak tahan dan melarikan diri. Selepas itu, selama seminggu memang kecoh. Menantu dan anak saya disiasat di balai polis dan berada dalam situasi yang sangat terdesak. Terutama menantu saya, tersebar kabar angin di syarikat bahawa dia adalah pelaku pengabaian orang tua dan akhirnya dia dipecat. Anak saya juga di syarikat mendapat tahu bahawa dia anak derhaka kerana tidak menjaga ibunya dengan baik dan dia diturunkan pangkat ke jabatan di kawasan terpencil. Besan saya juga sama. Kabar angin bahawa anak perempuannya menganiaya mak mertua tersebar di seluruh kejiranan. Dia tidak dapat keluar rumah kerana malu dengan orang ramai. Tetapi di sebalik semua itu, kedai makan kami semakin terkenal. Kabar angin bahawa ia adalah kedai makan di mana seorang nenek yang dianiaya oleh menantunya membalas dendam, menyebabkan lebih ramai orang datang. Nenek, saya rasa lega sangat. Terima kasih nenek kerana beri pengajaran kepada mereka. Kami akan sokong nenek dengan makan makanan nenek. Daripada orang muda hingga orang tua, ramai orang menyokong saya. Pada suatu hari, anak saya muncul di hadapan kedai makan. Dia berlutut dan menangis. "Mak, saya betul-betul minta maaf. Saya dah buat salah. Saya berhenti mencuci pinggan." "Syahir, apa gunanya sekarang?" "Mak, saya betul-betul menyesal. Saya cuma dengar cakap Zahira dan layan mak macam tu." "Cuma dengar cakap Zahira?" "Saya dengar semua kata-kata awak sendiri." "Mak, tolong bagi saya satu peluang saja. Hanya sekali saja." Orang ramai mula berkumpul. "Syahir, janganlah macam ni. Orang semua tengok. Saya tak akan bangun selagi mak tak maafkan saya." Saya mengeluh dan duduk di hadapan anak saya. "Syahir, awak ingat apa yang awak cakap kat mak? Awak cakap kacang rebus dah cukup, kan? Awak cakap bazir duit makan benda sedap dan awak rancang nak rampas harta mak dengan Zahira. Nak hantar mak ke rumah jagaan. Mak, masa tu saya tak waras. Tak akan berlaku lagi." Saya memandang anak saya tepat pada matanya. "Syahir, awak cuma takut dengan menantu dan rasa mak ni senang-senang saja, kan?" "Bukan macam tu, Mak." "Kalau bukan macam tu, apa? Awak paling tahu macam mana awak layan saya selama 5 tahun ni." Anak saya hanya menundukkan kepala, seolah-olah tidak ada apa-apa lagi yang boleh dia katakan. Pada masa itu, Jenab keluar dan berkata, "Melati, sudahlah. Orang semua tengok." "Syahir, saya cakap buat kali terakhir. Sejak awak abaikan saya, awak bukan anak saya lagi. Sekarang kita orang asing. Mak, cepatlah pergi. Jangan datang sini lagi." "Mak, mak betul-betul nak buat macam ni?" "Ya. Sepanjang 68 tahun hidup, saya tak pernah rasa sedih macam ni. Saya melahirkan awak, tapi sejak awak abaikan saya, awak orang asing bagi saya." Anak saya berdiri lama dan akhirnya beredar. Apabila saya melihat dia berjalan pergi, hati saya sakit, tetapi saya tidak menyesal. Malam itu, Jenab memegang tangan saya dan berkata, "Melati, awak dah buat keputusan yang betul. Sekarang ni, kehidupan yang baru." "Jenab, terima kasih."
Kalau tak ada awak, apa jadi pada saya? Saya dan Jenak mula membuat persiapan untuk berniaga esok. Demi pelanggan-pelanggan yang akan datang mencari kami esok. 6 bulan berlalu. Nenek es nasi campur berkhasiat kami kini menjadi kedai makan terkenal yang sukar untuk didatangi tanpa tempahan. Nenek, datang sini betul-betul teringat mak saya. Makan masakan nenek, hati saya rasa tenang. Saya sangat bangga setiap kali mendengar kata-kata seperti ini. Apabila saya melihat orang gembira dengan makanan yang saya masak, saya rasa inilah kehidupan yang sebenar. Kami juga mendapat permintaan temu bual dari Tidi dan akan menerbitkan buku masakan. Bertajuk resipi berkhasiat sebenar nenek berusia 68 tahun. Banyak surat datang dari seluruh negara. Saya pun nak berani macam nenek. Terima kasih nenek, saya dapat kekuatan. Saya sangat gembira kerana kisah saya sedikit sebanyak memberi kekuatan kepada mereka. Berita tentang anak dan menantu saya kadang-kadang kedengaran. Menantu saya masih tidak dapat pekerjaan dan anak saya dikatakan hampir dipecat dari syarikat. Beberapa hari lalu, besan saya menelefon. Besan, Zahira tu susah sangat. Tak boleh ke beri dia satu peluang saja? Besan, saya rasa ia sudah berakhir. Kalau mereka keluarga, mereka akan layan saya macam tu, ke? Besan saya juga tidak ada apa-apa lagi yang boleh dikatakan, lalu memutuskan panggilan telefon tanpa berkata apa-apa. Sekarang, saya dan Jenak menjalani hidup dengan menghargai setiap hari, memasak makanan dengan penuh kasih sayang. Apabila waktu makan tengah hari, kedai makan penuh dengan pelanggan dan tidak putus-putus kedengaran suara sedap. Betul-betul macam masakan kampung. Sepanjang 68 tahun hidup, saya rasa saya tidak pernah hidup dengan begitu berani. Pada Hari Raya Haji, besan dapat sup kambing. Saya dapat sepiring kacang rebus. Tetapi sekarang saya setiap hari dapat memasak apa saja makanan yang saya suka dan berkongsi kebahagiaan itu dengan orang yang menyukai makanan saya. Anda semua, khasiat sebenar bukanlah sup kambing yang mahal. Siapa yang memberi anda semangkuk nasi dengan hati yang ikhlas, itu yang lebih penting. Memandang ibu bapa sebagai manusia, bukan beban. Skim khasiat sebenar. Dan jika ada di antara anda yang berusia lebih kurang sama dengan saya sedang mendengar, saya berharap anda dapat terus hidup dengan berani dalam apa jua keadaan. Kerana hidup anda belum berakhir. Terima kasih kerana menonton.